Datuk Angi Angau Baram, silakan. Terima kasih. Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 5. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Baram. Pihak kerajaan dan Bank Negara Malaysia sentiasa peka terhadap keperluan mendapatkan akses kewangan di kawasan luar bandar. Perkhidmatan kewangan yang lazimnya ditawarkan termasuk pertama, cawangan bank dan mesin terminal layan diri atau SST. Kaedah kedua, ejen bank yang menawarkan perkhidmatan perbankan asas seperti penyimpanan dan pengeluaran deposit, hikmat pemindahan dana, pembukaan akaun, pembayaran balik pembiayaan dan pembayaran bil utility terutamanya di kawasan pedalaman yang jauh dari cawangan bank. Ejen bank terdiri daripada entiti perniagaan seperti kedai runcit, stesen minyak, pejabat pos dan koperasi yang dilantik oleh pihak institusi perbankan. Kaedah ketiga ialah inisiatif bank bergerak atau BBI yang menawarkan perkhidmatan perbankan asas termasuk penyimpanan dan pengeluaran wang serta khidmat nasihat mengenai perbankan secara digital. Kerajaan juga menggalakkan rakyat untuk melakukan urusan perbankan secara digital di mana transaksi perbankan boleh dilakukan di mana sahaja dan pada bila-bila masa secara selamat. Antara kemudahan perkhidmatan kewangan di sekitar kawasan Parlimen Baram termasuk pertama, 2 lokasi ejen bank dan 1 lokasi ATM di Long Lama. Kedua, 2 cawangan bank dan 1 lokasi ejen bank dan 1 lokasi ATM di Beluru. Ketiga, 2 lokasi ejen bank dan 1 lokasi ATM di Bario. Kerajaan sentiasa berusaha untuk merapatkan jurang bagi memastikan perkhidmatan kewangan dan dapat diperluaskan kepada kawasan-kawasan luar bandar. Sebarang permohonan atau cadangan pembukaan cawangan institusi perbankan di kawasan tertentu boleh terus diajukan kepada bank-bank yang berkenan. Terima kasih, Tan Sri. Baik, saya jemput Baram. Terima kasih Tan Sri Speaker dan terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang saya rasa cukup lengkap. Namun saya nak cadangkan kepada Kementerian supaya perkhidmatan ATM ini yang sedia ada di Pekan Long Lama dan juga di Pekan Beluru ditambahkan dengan perkhidmatan untuk mendepositkan tunai. Ini adalah oleh kerana di kedua-dua kawasan ini sekarang ada ATM yang ada kat situ untuk mengeluarkan duit saja. Dan di samping itu saya juga mohon pertimbangan dan penjelasan daripada pihak kementerian sama ada kementerian dapat mewujudkan perkhidmatan yang sama di Pekan Lapuk. Sebab Pekan Lapuk ini adalah pusat pentadbiran daerah kecil dan saya yakin bahawa dengan perkhidmatan yang serupa maka penduduk-penduduk di kawasan sekitar ini dapat menikmati perkhidmatan bank kerana jarak mereka dari pusat bank adalah di Miri ataupun maut di Maudi. Mohon penjelasan dan pencerahan daripada pihak Menteri. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Baram. Memang ini adalah cadangan-cadangan yang sangat baik. Saya akan bincang dengan Bank Negara dan juga saya akan juga bincang dengan Bank Simpanan Nasional yang lazimnya memberi perkhidmatan di kawasan luar bandar. Terima kasih. Saya jemput Padan Terap. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Berkaitan dengan perkhidmatan perbankan luar bandar seperti di Sarawak ni, saya nak kait dengan kawasan saya lah, kawasan Padang Terap yang juga kawasan di luar bandar. Kita lihat mutakhir ni perbankan luar bandar semakin bergantung kepada perkhidmatan digital seperti e-dompet, QR code, perbankan mula halih. Jadi soalan saya, bagaimanakah pihak kementerian menyelaras pelaburan
dalam infrastruktur digital, termasuklah aspek liputan internet 4G, 5G, kerana cabaran di luar bandar ni ialah liputan internet yang lemah dan pengetahuan tentang digital. Jadi bagaimanakah pihak kementerian menyelaras pelaburan dalam infrastruktur digital untuk perbankan luar bandar ini? Terima kasih. Terima kasih. Nampaknya Yang Berhormat sama dengan saya, kita harap ada perkembangan pengliputan digital di seluruh negara, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar, supaya membantu rakyat menggunakan pakai perkhidmatan bank melalui pendigitalan. Kerajaan akan memastikan ini berlaku dan walaupun ini di bawah bidang kuasa Kementerian Digital, tapi secara whole of government ini memang satu usaha yang kerajaan ingin laksanakan. Terima kasih.